Kami nak pergi melawat ke Proton Showroom untuk lihat pesona yang baru. Nampak daripada kejauhan barisan kereta pesona. Selamat datang. Wah, sama dengan tudung lah. Belon? Minta ke uncle. Minta ke uncle nak belon. Oh, belon sana. Apa dia? Nak belon? Proto Pesona. Nak belon? Alah. Dalam pesona, dalam dia cantik tak? Kita tengok. Tapi tak ada yang Ini yang biasa punya. ada jatuh. Kita nak cari belon lah. Yeay, banyaknya belon adik. Okey, sekarang Raisya pun dah dapat belon. Jom. Ush. Ada orang tersangkut kat perdana. Masuk. Masuk kat driver seat tu. Driver seat tu best. Bodoh ya. Itulah sebab tempoyak tadi bunyi pintu dia mahal. Geduk. Foto perdana berbaloi beli. Tak ada makan-makan. Ya? Ambil. Dia ada yang makan. Mana nak makan? Bonek perdana. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Pesona. Seat dia okey, tak nipis sangat, cantik. Dia punya dashboard system, steering pun semua cantik. Agak plastiki, macam plastik-plastik tapi okey lah. Acceptable. Tengok, yang penting tutup pintu dia bunyi mahal. Tup. Sekian sahaja jalan-jalan kita hari ini di Proton Showroom. Bye.